Just foreign. Just foreign. Addy. Ada video viral. Sekejap lah, aku tengah edit gambar ni. Nak biar perfect sikit. Alah, tengoklah sini dulu ni. Apa cikgu kena tangkap pasal ni pada murid dah kelas. Cikgu. Baik dah cikgu tu. Astagfirullahaladzim. Mana Adib dengan Syazwan ni? Oi, Guys. tadi aku ajak main badminton, kau tengok telefon lagi. Sorry tu guys. Diorang tengah baca perkembangan masa sekarang ni. Penting tau. Tak penting lah. Dunia sebenar pun ada like tau. Tapi dalam bentuk senyuman. What? Okay kan? Hari ni kita group study. Bukan group story. Faham? Okay guys. Abang akan fokus. No problem. Ui, lawak dah video ni. Tak sampai 5 minit, dah scroll sampai dunia lain. So, Weh, sorry tu guys. Tanpa sangat cik maklumat ni. Betul. apa ada lagu? Maklumat pasal lagu. Belajar ni bukan lama pun, tapi hasilnya boleh ubah masa depan kita. Kalau masa belajar kita sibuk dengan media sosial, otak kita tak sempat simpan ilmu. Media sosial tak salah, tapi kena tahu masa. Belajar 1 jam dengan fokus lebih bernilai daripada 3 jam tapi mata skrin. Telefon boleh tunggu, tapi peluang belajar tak datang 2 kali. Jadi bila masa belajar, fokuslah betul-betul. Bila dah siap, baru buka media sosial sebagai ganjaran, bukan gangguan. Dia tu guys. Besok nak exam tu. Aku dah tak faham apa lagi ni. Cuma study. Yang mana ada masalah terjojol macam ni, korang kena pasal sindet ni, dia tak bahagian dada dengan perut, dia 2 layer. Adik, kamu buat apa dengan malam ni? Tak tidur lagi? Hadap media sosial je. Tidur sekarang. Esok ada banyak program tau. Penat nanti kau. Baik cikgu. Yang mana ada masalah terjojol macam ni, korang kena pakai sindet macam ni. Kalau korang pasal sindet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengikuti temu ramah kita pada hari ini. Saya, Syazwan Husaini bin Suhaimi, selaku moderator anda pada hari ini akan mengupas tentang topik yang amat relevan bagi kita, iaitu media sosial masa kini. Seperti yang kita ketahui, penggunaan media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Bukan sahaja sebagai platform sosial, tapi juga sebagai alat untuk pembelajaran dan perkembangan peribadi. Sebelum kita teruskan ke agenda utama kita, izinkan saya menyampaikan pantun sebagai pembuka kata peneraju bicara. Bunga teratai di dalam kolam, terlihat katak bersenang lenang. Majlis berlangsung, jangan terlihat suram. Cari permata yang membias cahaya terang. Bersama saya hari ini, 2 pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka.
Di sebelah kiri saya ada saudara Yogeswaran Balachandran yang aktif menggunakan media sosial untuk tujuan pembelajaran dan sosial. Dan juga saudara Muhammad Adib bin Muhammad Nazri yang menggunakan media sosial sebagai alat bantu pendidikan. Okey. Terima kasih Adib dan Yogeswaran kerana bersama kita pada hari ini. Terima kasih Syazwan. Kami gembira dapat memberi pandangan dan pengalaman kami. Terima kasih. Baiklah, untuk memulakan kita punya perbincangan, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Yuges. Okey, Yuges, sebagai pelajar IPG, bagaimana media sosial memberi kesan kepada kehidupan seharian anda, terutamanya dalam bidang pendidikan? Terima kasih Syazwan. Media sosial bagi saya adalah satu alat yang sangat berguna dalam pembelajaran. Sebagai seorang pelajar, saya menggunakan media sosial untuk mencari bahan pembelajaran tambahan, nonton tutorial di YouTube dan berkongsi nota atau pendapat dengan rakan-rakan. Platform seperti Telegram atau WhatsApp juga sangat membantu dalam membina kumpulan pembelajaran dalam kalangan rakan pelajar. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman saya di IPG, saya seringkali menubuhkan satu kumpulan pembelajaran dalam WhatsApp bagi memudahkan perbincangan dan perkongsian bahan tugasan antara ahli kumpulan saya. Dengan ini, saya dapat berinteraksi dengan ahli kumpulan walau di manapun saya berada dan pada bila-bila masa sahaja. Namun, saya juga akui ada cabarannya. Kadang-kadang, apabila kita terlalu banyak terlibat dengan aktiviti media sosial, seperti melihat Instagram atau TikTok, ia boleh menyebabkan kita kehilangan fokus dalam pelajaran. Menurut laporan Pew Research Center 2021, lebih daripada 50% pelajar melaporkan bahawa media sosial kadang-kadang menjadi gangguan semasa pembelajaran mereka. Terima kasih Yuges atas hujah yang anda lontarkan sebentar tadi. Pandangan yang anda berikan amatlah menarik. Sebab apa? Anda ini, dia tekankan tentang media sosial ni sebagai alat pembelajaran yang membantu pelajar untuk berkongsi maklumat dan berinteraksi sesama sendiri walaupun di mana mereka berada. Selain itu, contoh yang anda beri, penggunaan kumpulan WhatsApp juga amat relevan dengan situasi pelajar masa kini. Tapi lah, saya juga tertarik dengan pernyataan anda tentang cabaran penggunaan media sosial yang boleh mengganggu fokus pelajar. Mungkin selepas ini kita boleh dengar pula pandangan daripada panel kedua kita iaitu Adib tentang pengaruh media sosial dalam kehidupan seharian. Silakan Adib. Terima kasih. Bagi saya, media sosial pula juga merupakan alat yang berkesan dalam mencari maklumat. Tetapi ia juga boleh menjadi penyebab gangguan. Saya lebih banyak menggunakan platform seperti YouTube untuk menonton video pembelajaran atau membaca artikel yang dikongsikan di media sosial mengenai topik yang saya minati. Bagi saya juga banyak menggunakan Facebook Group dan Telegram Channel yang dikendalikan oleh pensyarah atau komuniti pendidikan. Misalnya, kumpulan seperti Future Educators Malaysia sangat membantu saya dalam mendapatkan bahan pembelajaran terkini dan panduan tentang pedagogi. Namun, kadang-kadang saya juga kehilangan banyak masa kerana scrolling tanpa tujuan yang jelas. Menurut laporan Universiti Malaysia 2022, hampir 65% pelajar mengaku mereka hilang tumpuan semasa belajar akibat gangguan media sosial, terutamanya ketika belajar dalam talian semasa pandemik COVID-19. Ini menunjukkan bahawa penggunaan media sosial perlulah disertai dengan kawalan masa dan matlamat yang jelas. Jadi, kalau kita dengar hujah anda tadi, jelaslah bahawa media sosial ni banyak beri kelebihan dan juga cabaran tersendiri dalam penggunaannya. Jadi, dalam dunia sekarang ni, media sosial boleh jadi kawan dan musuh dalam masa yang sama. Bagaimana anda berdua mengimbangkan antara penggunaan media sosial untuk tujuan pendidikan dan mengelakkan ia daripada menjadi gangguan anda? Boleh mulakan dulu, you guys? Berdasarkan saya cuba menetapkan had masa
Misalnya saya akan belajar dalam tempoh tertentu tanpa gangguan media sosial. Dan selepas itulah barulah saya membenarkan diri saya untuk berehat dan melihat media sosial. Saya juga menumpukan pada sumber yang bermanfaat seperti kumpulan belajar dalam talian dan mengelak daripada meluangkan masa dengan kandungan tidak produktif. Terima kasih atas perkongsian itu. Saya rasa langkah yang anda ambil sangatlah bijak. Sebab apa? Langkah anda menunjukkan disiplin diri dan keupayaan mengawal penggunaan media sosial. Menetapkan had masa dan memberi ganjaran kepada diri sendiri selepas belajar adalah salah satu strategi yang baik untuk mengekalkan motivasi. Baik, mari kita dengar pula teknik panel kedua, Adib, untuk memastikan media sosial tidak menjejaskan tumpuan belajarnya. Dipersilakan, Adib. Baiklah, saya pula lebih kepada menetapkan goal-based research, iaitu penggunaan berdasarkan matlamat. Contohnya, saya hanya buka media sosial bila saya nak cari bahan untuk tugasan. Saya juga aktif dalam kumpulan belajar, dalam kumpulan belajar dalam talian seperti IPG Learning Network, di mana kami berbincang topik-topik seperti strategi PAK21 atau pendidikan digital. Dengan cara ini, media sosial saya gunakan untuk tujuan produktif, bukan sekadar hiburan semata-mata. Terima kasih atas pandangan tersebut. Pendekatan penggunaan berasaskan matlamat yang anda sebutkan sangat menarik. Ia menunjukkan bahawa media sosial boleh menjadi platform yang produktif jika digunakan dengan tujuan yang jelas, seperti mencari bahan tugasan atau berbincang topik akademik. Ia merupakan langkah yang jelas kerana tidak semua pelajar mampu mengekalkan fokus seperti yang anda lakukan. Okey, baik, mari kita teruskan ke topik seterusnya. Topik ini merupakan topik yang telah membarah dalam peringkat global, iaitu kesan media sosial terhadap kesejahteraan mental. Isu ini semakin banyak berlaku sejak penggunaan media sosial menjadi norma masyarakat. Isu ini juga kerap dikemukakan kerana saya juga pernah alaminya apabila melayari media sosial, apabila bercanggah pendapat dengan beberapa pengguna media sosial. Jadi saya ingin bertanya, adakah anda berdua pernah rasa tertekan atau terpengaruh secara emosi akibat penggunaan media sosial? Kita mulakan dengan you guys. Dipersilakan. Ya, sudah tentu. Saya rasa ramai pelajar pun alami perkara yang sama. Kadang-kadang, bila saya tengok rakan sebaya kongsi pencapaian mereka seperti dapat anugerah dekan atau mewarnai gambar melancong, saya rasa rendah diri. Laporan The Guardian 2020 menyatakan bahawa media sosial sering menunjukkan highlight reel kehidupan orang lain, bukan realiti sebenar. Saya pernah merasa cemas apabila melihat kejayaan orang lain yang saya rasa saya tidak mampu capai. Tetapi kini, saya cuba lebih bijak dalam memilih kandungan yang saya ikuti dan memberi fokus kepada pencapaian diri saya sendiri. Sebagai contoh, saya mula mengikuti akaun yang memberi inspirasi seperti Mental Health My dan Positivity Hub yang berkongsi mesej motivasi dan tips kesihatan mental. Ini bantu saya faham bahawa tak salah untuk bergerak pada kadar sendiri. Terima kasih atas perkongsian yang sangat jujur dan bermakna tadi. Saya percaya ramai pelajar dapat kaitkan diri dengan perasaan yang anda sebutkan tadi, terutamanya bila melihat kejayaan rakan-rakan kita di media sosial. Cara anda menangani isu ini iaitu dengan memilih kandungan positif dan memberi tumpuan kepada perkembangan diri sendiri amatlah menggambarkan kedewasaan anda. Mungkin selepas ini kita boleh dengar pula hujah daripada Adib. Pernahkah anda rasa terjejas dari segi emosi akibat penggunaan media sosial? Dipersilakan, Adib. Saya pun alami perkara yang sama, di mana kadang-kadang saya rasa tertekan dengan perbandingan sosial di media sosial. Bila tengok rakan-rakan kongsi kejayaan akademik atau kehidupan peribadi mereka yang nampak bahagia, saya rasa tekanan untuk mencapai perkara yang sama. Generasi muda kini menyebut isu itu sebagai fear of missing out, aka FOMO,
atau iaitu keadaan di mana seseorang merasa tidak senang bila nampak orang lain buat sesuatu yang menyeronokkan, berjaya atau mendapat perhatian orang ramai. Menurut World Health Organization 2019, penggunaan media sosial yang berlebihan juga turut menyebabkan gangguan tidur dan kebimbangan, dan saya sendiri pernah mengalaminya. Okey, jujurlah, saya sebenarnya pernah alami situasi yang sama macam anda. Dulu, saya ada keinginan untuk memiliki apa saja yang kawan-kawan saya ada. Sehingga saya tak bersyukur dengan apa yang saya miliki. Saya juga pernah ketagih dengan media sosial. Lagi-lagi semasa tempoh pandemik. Setiap kali bangun tidur, perkara pertama yang saya buat ialah semak notifikasi handphone. Lama kelamaan, saya perasan ia ganggu emosi dan fokus saya dalam belajar. Tapi kini saya mula kawal penggunaan, contohnya hanya buka media sosial selepas siap tugasan. Jadi, saya rasa lebih tenang dan produktif. Jadi saya nak tanya pada kamu berdua, adakah penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar patut dikawal oleh institusi pendidikan? Contohnya dengan menetapkan masa tertentu atau garis panduan khas, atau cukup sekadar kawalan kendiri dan pelajar sendiri? Bagi saya, kawalan penggunaan media sosial lebih baik dilakukan melalui kawalan kendiri, bukan sepenuhnya oleh institusi pendidikan. Sebab, kalau institusi yang tetapkan peraturan ketat, pelajar mungkin akan rasa tertekan atau memberontak. Lagipun, media sosial sekarang dah jadi sebahagian daripada kehidupan dan pembelajaran. Contohnya, banyak pensyarah guna platform seperti Telegram atau WhatsApp untuk berkongsi bahan pembelajaran. Jadi, kalau disekat terlalu ketat, ia boleh menjejaskan proses pembelajaran juga. Apa yang lebih penting ialah pendidikan kesedaran pelajar perlu dididik tentang cara guna media sosial secara sihat dan beretika. Terima kasih atas pandangan yang sangat jelas dan padat. Saya setuju bahawa isu ini bukan sekadar tentang sekatan, tapi lebih kepada mendidik pelajar supaya bijak mengawal diri sendiri dalam menggunakan media sosial. Kerana kini, media sosial sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Jadi, tindakan sekatan diambil mungkin akan menerima lebih banyak mudarat. Selepas ini, mungkin kita boleh dengar pula pandangan you guys. Adakah anda bersetuju bahawa kawalan kendiri sudah cukup atau adakah institusi masih perlu memainkan peranan lebih dalam menetapkan garis panduan penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar? Okey you guys, dipersilakan. Saya setuju dengan pandangan Adib. Tapi saya ingin menguraikan dengan lebih terperinci. Institusi pendidikan juga perlu main peranan dalam memberi panduan yang jelas. Mungkin bukan dengan mengawal masa, tapi dengan menyediakan kempen kesedaran atau bengkel literasi digital. Sebagai contoh, pihak IPG boleh mengadakan sesi perkongsian tentang cara mengurus masa skrin, bahaya buli cyber dan kesan psikologi penggunaan media sosial yang berlebihan. Dengan cara itu, pelajar lebih faham risiko dan manfaat sebenar media sosial. Betul juga. Jadi, kesimpulannya, kawalan penggunaan media sosial ini perlu ada keseimbangan. Pelajar perlulah bertanggungjawab terhadap diri sendiri, manakala institusi pula memainkan peranan dalam membimbing mereka supaya bijak menggunakan media sosial. Okey, baiklah. Tadi kita menyentuh dari segi emosi pelajar dalam penggunaan media sosial. Tapi bagaimana perilaku mereka semasa berada di media sosial? Adakah ia menunjukkan sebuah ciri-ciri generasi madani? Jika kita perhatikanlah hujah yang beredar di media sosial, masih banyak penggunaan kata-kata kesat. Pelajar juga terdedah kepada risiko penyebaran maklumat peribadi, terutamanya apabila mereka berkongsi terlalu banyak tentang kehidupan harian di media sosial tanpa menyedari bahawa maklumat tersebut boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi sebagai pelajar, adakah anda rasa kita perlu lebih peka tentang tanggungjawab apabila berkongsi sesuatu di platform tersebut? You guys, dipersilakan. Ya, etika digital sangat penting. Kita perlu sedar bahawa apa yang kita kongsi boleh memberi impak besar kepada orang lain. Saya
sentiasa berhati-hati sebelum berkongsi maklumat peribadi dan memastikan tidak menyebarkan berita palsu. Menurut Pew Research Center 2021, pengguna media sosial perlu bertanggungjawab terhadap kesan penyebaran maklumat tidak sahih. Sebagai contoh, saya pernah lihat rakan kongsi berita tentang dasar pendidikan yang belum disahkan oleh KPM. Saya menegur dengan cara baik dan minta dia semak dulu sebelum berkongsi. Saya percaya tanggungjawab digital bermula daripada diri sendiri. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian yang membuka perspektif baru tentang isu yang dibincangkan. Saya setuju bahawa etika digital dan tanggungjawab dalam menyebarkan maklumat amat penting, khususnya dalam era di mana berita palsu mudah tular. Tindakan anda menegur rakan dengan cara berhemah turut memperlihatkan contoh arahan pengguna media sosial yang matang dan bertanggungjawab. Mungkin kita boleh mendengar pula pandangan daripada Adib. Apakah etika media sosial yang anda terapkan dalam kehidupan seharian anda? Dipersilakan. Baik, jadi kita lihat penggunaan kata-kata kesat di media sosial sering berlaku akibat perbezaan pendapat antara pengguna yang gagal mengawal emosi ketika berdebat. Mereka menggunakan kata-kata kesat sebagai cara untuk meluahkan ketidakpuasan hati mereka. Maka, pengguna sendiri mestilah berfikir sebelum menaip dan mengelakkan diri daripada menyertai perdebatan yang boleh mencetuskan kata-kata kesat. Saya juga pula perlu berusaha untuk hanya berkongsi kandungan yang bermanfaat dan mengelakkan daripada perbincangan yang boleh menimbulkan perselisihan. Saya pastikan setiap perkongsian membawa mesej dan menggalakkan pengikut untuk berfikir secara kritikal sebelum mempercayai sebarang maklumat. Sebagai contoh, saya sering berkongsi video pembelajaran ringkas di TikTok menggunakan konsep microlearning. Ramai pelajar sekolah menengah menghubungi saya dalam media sosial untuk tanya soalan tentang subjek matematik. Itu membuatkan saya rasa media sosial boleh jadi ruang pembelajaran alternatif jika digunakan dengan betul dan bijak. Hujah anda tadi jelas menunjukkan betapa pentingnya kesedaran digital dalam kehidupan seharian. Saya setuju bahawa penggunaan bahasa yang berhemah di media sosial amat penting, terutamanya apabila berdebat tentang isu sensitif. Saya juga tertarik dengan usaha anda yang menggunakan media sosial untuk tujuan pendidikan melalui konsep microlearning. Itu contoh yang sangat baik tentang bagaimana media sosial boleh dimanfaatkan secara positif. Baiklah, kita beralih pula kepada isu yang keempat. Media sosial telah menjadi alat untuk belajar dan meningkatkan diri. Media sosial telah memainkan peranan yang besar dalam dunia pendidikan. Adakah anda berdua rasa media sosial memberi manfaat kepada pembelajaran anda sebagai seorang pelajar IPG? Dipersilakan. Sudah tentu, Syazwan. Media sosial membuka peluang kepada pelajar untuk mengakses pelbagai sumber pembelajaran seperti video tutorial di YouTube dan kumpulan belajar di WhatsApp atau Telegram. Contohnya, ketika belajar topik Classroom Management, saya rujuk video dari saluran YouTube seperti Teacher Toolkit UK dan EduMy Malaysia. Ia membantu saya melihat bagaimana guru sebenar menguruskan kelas. Kajian Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI 2023 juga menunjukkan bahawa pelajar pendidikan yang menggunakan media sosial untuk pembelajaran menunjukkan peningkatan 20% dalam pemahaman konsep pedagogi berbanding yang tidak menggunakannya. Saya juga banyak belajar daripada perkongsian rakan-rakan tentang topik yang dibincangkan di kelas. Namun, saya sentiasa berhati-hati supaya tidak terganggu dengan perkara-perkara lain. Saya setuju dengan pandangan tersebut kerana media sosial semakin ketara dalam kehidupan pelajar. Saya suka bagaimana anda menekankan penggunaan media sosial sebagai sumber pembelajaran yang membantu meningkatkan pemahaman.
ia menunjukkan bahawa media sosial memang boleh menjadi alat pendidikan yang berkesan jika digunakan dengan bijak. Jadi, seterusnya kita beralih pula kepada UCAS. Berikutnya untuk berkongsi pandangan beliau tentang manfaat yang beliau peroleh daripada aplikasi media sosial. Dipersilakan UCAS. Terima kasih. Sebagai generasi Z, saya sering menggunakan media sosial untuk mencari maklumat tambahan tentang subjek yang saya pelajari seperti artikel atau video penjelasan. Media sosial juga memudahkan saya berhubung dengan pensyarah dan rakan pelajar untuk berbincang atau bertanya soalan. Contohnya, selepas habis kuliah, saya akan tulis ringkasan nota dan kongsikan di Instagram Story dengan hashtag StudyGrand. Ramai rakan sekelas akan tambah nota mereka di ruangan komen. Secara tidak langsung, ia menjadi satu bentuk kolaborasi digital yang menarik. Saya setuju dengan pandangan anda sebab saya pun ada pengalaman yang sama. Saya juga sering menggunakan media sosial untuk cari bahan tambahan dan berbincang dengan rakan sekelas. Kadang-kadang, platform seperti Instagram ataupun TikTok bukan sekadar tempat hiburan, tapi ia juga jadi ruang perkongsian ilmu. Sebagai pengakhir bicara akhir, keseluruhan forum kita pada hari ini dapat saya simpulkanlah bahawa media sosial ada dua sisi. Ia boleh menjadi alat yang membina atau sebaliknya jika tidak digunakan dengan bijak. Perbincangan bersama kedua-dua panel iaitu UCAS dan Adib telah menunjukkan bahawa media sosial bukan sekadar tempat bersosial tetapi juga wadah pembelajaran, perkongsian ilmu serta ruang untuk membentuk identiti diri serta pelajar abad ke-21. Namun begitu, sebagai pengguna, kita perlu ada kesedaran, kawalan diri dan etika digital yang tinggi agar tidak terperangkap dalam kesan negatif seperti tekanan sosial atau gangguan emosi. Pelajar juga disarankan untuk menggunakan media sosial dengan tujuan yang jelas, sama ada untuk menimba ilmu, membina jaringan positif atau memperkasa kemahiran diri. Nampaknya masa mencemburui pertemuan kita. Saya ingin mengajak semua penonton untuk menjadikan media sosial bukan sekadar tempat hiburan semata-mata, tetapi sebuah platform yang menyemai nilai-nilai ilmu, tanggungjawab dan kesejahteraan diri. Gunakanlah media sosial untuk menyebarkan kebaikan kerana dunia maya yang positif bermula daripada pengguna yang berhemah. Betul, Syazwan. Penggunaan media sosial yang sihat dan beretika adalah kunci untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Saya setuju. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, iaitu mengutamakan kandungan yang mendidik dan mengelakkan perkara yang boleh memberikan tekanan kepada kita. Terima kasih sekali lagi kepada UCAS dan Adib kerana sedia untuk berkongsi bersama kami pada hari ini. Dan juga kepada semua penonton yang setia kekal sehingga akhir. Semoga pembincangan ini memberi manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa di sesi seterusnya. Assalamualaikum.
Bye.